$1,000 lagi pun. Dalam masa 3 minit dalam library sambil study, aku buat RM13,000. Tak sampai 5 jam lepas aku landing daripada Jepun. Macam ni lah aku sekarang. Tunjuk ni. Ini test tau. Siapa kata nak jadi trader, ilmu tak penting. Aku dengar sekarang aku tengah volatile kan. Aku dah ada nampak satu setup. Dekat time frame 50 ni, price dah bagi touch trend line tau. Touch yang ketiga tu dia break trend line downtrend. So kat sini memang aku fokus buy je. Tips dia adalah kau follow je momentum candle. Kau jangan entry ikut zone. Bila candle tu bagi bullish kuat, kau full margin je buy. So macam ni aku tekan buy dulu. Kau tengok aku nak tunjuk kat kau market volatile macam ni memang sedap. Aku dah entry, kita lepak jap. Sekarang pukul 3.40 kan. Gila babi kau tengok. Seminit je babi. 200 seminit. Aku close dulu. Profit aku $1,300. Aku close dulu. Aku nak entry scalping lagi. Aku dah entry buy sebab dekat time frame M5 ni dia dah break resistance. Dia dah bagi bullish M5 kuat macam ni. Kau bedal je, kau tekan je. Janji deposit kau besar. Sebab kalau deposit kau kecil, kau dah lingkup. Another 100 pips. Seminit babi. Dah $2,500 USD. Aku tak kira market tengah laju ni. Aku tekan buy lagi. Kau tengok M1 dah bagi bullish. 2 minit je gila aku dah $2,500. Tip mengelak ketagihan gadget. Ketagihan tekan MT5. Kali ni dia floating sikit lah. Tapi tak apa, account aku dah grow besar. Tengok, dia dah bagi bullish, kau tekan je. Another $1,000. Dalam masa 3 minit dalam library sambil study, aku buat $13,000. Sama study, duit-duit juga. Paper aku esok. Kau tahu lah, apa-apa thanks to Golden Boy FX. Aku banyak follow setup dekat dia.